Puterayaku. Hai, selamat pagi. Jadi hari ni saya dan Azrul dan juga tim saya, kita orang berada di hadapan Pavilion Bukit Bintang. Jadi hari ni kita daripada 24 represent My Lucky Mall. Kita nak bagi orang dekat sekitar sini untuk try salah satu produk yang kita jual di My Lucky Mall, produk yang sangat laris, which is NZ Crunchy. Mana satu flavor kegemaran diorang? So, let's go. Alright, jadi kita nampak ada beberapa orang kat sini. Assalamualaikum. Maaf mengganggu. Sekarang ni kita daripada My Lucky Mall K24. Kita ada 3 produk NZ Crunchy. Pernah try tak produk ni? Jadi kita mahu bagi akak dan juga abang try lah ketiga-tiga produk ni. Which flavor yang sedap? Ini cheese primo. Okay, kita bagi flavor yang kedua. Okay, flavor yang kedua. Okay, this one chicken floss. Okay, the last one, our best selling golden salted egg. I like the cheese. Cheers tu. Akak pernah try tak NZ Crunchy? Tak pernah. Tak pernah. Tak pernah. Okay, jadi kita nak bagi akak try produk NZ Crunchy ni. And then akak review rasa dia. And akak pilih mana satu yang sedap, boleh? Okay, boleh? Alright, okay, kita bagi yang this one dulu, cheese primo. Sedap rasa cheese. Sedap. Okay, the next one kita bagi akak try yang ni. Ini antara orang kata best selling produk kita, golden salted egg. Cuba akak try. Tengok dalam ni. Okay, cuba tunjuk dalam dia. Okay, ni dalam dia. Kita ada dalam kari juga dalam ni. Okay, kita bagi last one. Kita ada last one, chicken floss. Okay, chicken floss, Ari. Oh, yang ni tak. Ari jatuh. Dia ada jatuh kak. Crunchy. Okay. And then dia nipis je. Alright. Okay, jadi ni aiskrim kita bubur combo flavor kuri. Okay, flavor kuri. Kuri ni adalah diperbuat. Okay, kuri ni diperbuat daripada apa ni? Buah berangan. Okay, buah berangan. Jadi kita akan try dulu macam mana rasa buah berangan dijadikan pes. Okay, katanya tadi ini adalah pes. Bos, ini pes ah? Pes buah berangan. Oh, okay. So yang atasnya apa? Golden ah? Rose gold flakes. Rose gold flakes. Okay. So kita akan try dulu Bismillahirrahmanirrahim. Okay, to be honest, biasa je. Buah berangan yang sejuk. Saya bagi, tapi sebenarnya dia rasa mewah tau. Dia rasa mewah. Dalam 6 per 10. Mungkin sebab saya tak minat buah berangan. Mungkin lah. Ibu, sini. Ibu. Jadi ibu, dekat sini kita ada satu produk snack. Okay, produk snack yang di mana kita jual lah dekat My Lucky Mall. Jadi ibu rasa, ibu bagi tahu rasanya macam mana. Boleh? 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 Okey, kita try dulu dengan yang pertama. Ni namanya golden salted egg. Okey, dia ada campuran telur masin macam tu. Okey. Ya. Okey. Gurih. Ada. Ya, sedap. Gurih tu apa? Rangup ya? Rangup. Okey. Alright ibu. Terusnya, ini flavor chicken floss. Bismillah bu ya. Okey. Sini bu, rasanya. Sama-sama sedap. Kali ini macam mana rasa dia? Sedap. Yang ni dengan tadi mana lagi sedap? Yang pertama. Yang pertama tadi. Oh, okey. Ini chicken floss. Ini yang terakhir bu ya. Lebih sedap juga. Lebih sedap yang pertama. Yang pertama lebih sedap. Golden salted egg juga pilihan ibu-ibu kita. Terima kasih ya bu. Okey. Assalamualaikum. Pernah dengar tak NZ Crunchies? Tak. Okey, kita ada 3 flavor. Boleh tak tolong rasa dulu ketiga-tiga flavor ni? Komen sikit pasal favourite ni. Yang mana awak pilih lah, yang mana awak suka. Yang ni cheese primo. Rasa biasa je. Okay, kalau salted egg ni kita orang punya best selling jugalah. Yang ni sedap. Yang ni sedap? Ya. Okey. Betul? Chicken floss. Savory chicken floss. Okay, cuba rasa yang ni. Okey. Chicken floss ni rasa macam, macam nak cakap Antara ketiga-tiga flavor ni, mana yang awak suka? Yang paling sedap yang tengah ni lah. Okey. Golden salted egg. Wow, kita sama favourite. Alright, terima kasih.